Okey. Kita potong lagi. Kita tengok dalam dia dulu. Oh, sakit. Okey dah. Jom. Okey, kita tambah lagi sikit. Okey dah. Kita letak kat peti ais atas. Lagi sikit. Apa dah? Macam ni. Kita lah buku. So, jadilah macam ni. Korang nampak tak? Jom, kata. Tak. Ni korang akan nampak dia punya ais krim dia. Das. Dalam dia ada ais anggur, pisang anggur, macam-macam. Juga Ais krim. rating berapa? 8 lah. 8/10. Kalau korang macam mana? Oh, ni kita letak Anggur. Nampak tak?